Untuk resepi hari ni kita nak buat biryani ayam. Nak buat dia pun tak perlu tumis. Nak masak dia pun senang dan simple je. So first korang masukkan beras yang telah dicuci bersih. Tambahkan air dan kita biarkan dia rendam dulu. Kemudian ambilkan kuali besar. Masukkan setengah ekor ayam. Tapi hari ni aku ganti dengan whole leg lah. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, halia dengan 4 sekawan. Bahan seterusnya korang masukkan tomato dengan daun ketumbar. Tambahkan yogurt nak bagi berlemak kita punya biryani ni. And then tambahkan minyak sapi dengan minyak masak. Perasakan dengan garam siap-siap. And then masukkan rempah biryani, serbuk kunyit dengan serbuk cili. Rempah-rempah hari ni saya gunakan daripada Mak Siti. Segar daripada ladang. Ingat masakan mak, ingat Mak Siti. Gaul-gaul rata yang bahan kita letak banyak tadi. Lepas tu boleh kita masak. Resepi nanti saya letak kat caption, okey? Masak sekejap sampai ayam tu kecut. Lepas tu boleh kita masukkan beras dengan air yang kita rendam tadi. Lepas tu kacau-kacau, tunggu sampai air tu mendidih. Lepas tu boleh kita tutupkan periuk ni. Masa masak ni korang guna api perlahan je. Masak dia dalam 8 ke 10 minit macam tu. And then boleh kita taburkan bawang goreng dengan daun ketumbar. Dan bolehlah kita hidangkan atas pinggan. Elok je kejadian nasi kita. Nasi tu berempah, berlemak. Lepas tu ayam pula juicy, berempah. Ni kalau korang buat untuk berbuka ataupun open house nanti mesti laku keras punya lah. Jangan lupa cuba, okey? Selamat mencuba.